Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim allimni min ilmika ma tardha bihi anni wa la tu'akhidhni bima ta'lamu minni ya halim khalliqni bi khuluqin anni wa haqiqni bi haqa'iqin anni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kita hubung pengajian kitab Baquratul Amani pada muka 25. Baris yang ketiga bila ke bawah situ dah. Maka nyata daripada segala perkataan situ dah. Maka nyata daripada segala perkataan yang tersebut itu bahawa tambatan iman yang sabit dengan dalil-dalil akli yang bergantung dengan ketuhanan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqad dan belajar dan berfikir dan mengajarkan dia dengan tafsir serta dalil-dalilnya itu 41 perkara mengandungkan dia semuanya oleh makna la ilaha illallah, iaitu Allah jualah Tuhan, sebagai kandung ijmal 20 daripadanya perkara-perkara yang wajib baginya ta'ala pada akal seperti barang yang telah terdahulu sebutnya, dan 20 daripadanya pula lawan-lawannya yang mustahil atasnya ta'ala, dan satu daripadanya bangsa perkara yang harus, dan bahawasa tambatan iman yang sabit dengan dalil-dalil akli yang bergantung dengan pesuruh-pesuruh Allah dan utusannya yang wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqadkan dia itu 9 mengandungkan dia oleh makna kalimah Muhammadun Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad itu satu utusan daripada utusan-utusan Allah Ta'ala hingga akhir barang yang tersebut pada awal risalah sebagai kandung ijmal juga, seperti barang yang lagi akan datang. 4 daripadanya perkara-perkara yang wajib, dan 4 pula lawan-lawannya, dan iaitu perkara-perkara yang mustahil, dan 1 daripadanya perkara-perkara yang harus. Maka cukuplah tambatan iman yang akliyat yang wajib atas kita tiap-tiap mukallaf bahawa kita i'tiqadkan dia dan mengaku dengan dia, dan atas kita tiap-tiap yang menerima pelajaran bahawa belajarkan dia hingga mengetahuikan dia, dan atas kita ampunya fikiran bahawa berfikir pada dalil-dalilnya hingga nyata ia dengan dia bagi kita, dan atas kita orang-orang yang sudah mengetahuikan dia bahawa mengajarkan orang-orang yang di dalam perintah kita yang belum mengetahuinya dengan jalan tafsir. Itu 50 perkara mengandungkan dia semuanya oleh perhimpunan makna 2 kalimah tauhid itu sebagai kandung atas jalan ijmal. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Tamu-tamu sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala
Malam ini adalah malam yang Allah Ta'ala bagi taufik dan bagi hidayah kita sampailah kita di dalam rumah dia, yakni masjid. Dengan kasih sayang Allah Ta'ala juga, Allah Ta'ala meletakkan kita dalam majlis belajar dan mendengar ilmu agama. Ala kulli hal, setiap manusia yang dapat melakukan amal ibadah kepada Allah, setiap manusia yang boleh buat kebaikan itu tanda Allah Ta'ala tu isti'mal, Allah Ta'ala guna ke kita. Jadi bila kita sebagai hamba Allah Ta'ala dapat melakukan amal ibadah dan taat kepada Allah, itulah yang menunjuk kata Tuhan saja kepada kita. Maka walau bagaimana ihwal suasana keadaan yang begitu canggih, yang mana akhir zaman macam-macam hiburan sekalipun, tetapi tetap kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana kita selaku manusia hamba Allah, maka wajib atas kita ni kena bersyukur di atas segala-gala nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Maka malam ni juga Allah Ta'ala pilih ke kita buat amal ibadah dengan cara kita mari sembahyang maghrib berjemaah di rumah dia, dan kita pula berada dalam majlis yang mana diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majlis belajar dan mendengar ilmu agama Allah. Maka apakah nilai harga yang kita boleh duduk lagu ni? Tidak ada malaikat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat esok. Jadi ala kulli hal, untuk kita tahu tujuan hidup kita yang pertama sekali tak lain tak bukan Allah Ta'ala menciptakan kita manusia ni, di antaranya tujuan Allah Ta'ala nak bagi kita kenal dia. Tuhan nak bagi kita kenal dia. Maka bila kita kenal Allah, itulah sebagai tempat yang segala amal-amal nak bergantung di atas dia. Maka baiklah pada malam ni bahasa kita kecek dari kitab Baqarah ni nak khotel dah, nak habis dah. Ayat kecek malam ni dia nak buat kesimpulan. Maka nyatalah, maka meneranglah daripada segala perkataan yang tersebut itu. Perkataan mana hak sebut tu? Ialah perkataan daripada awal-awal hari tu dulu lagi. Perkataan hak kita belajar mengaji sifat wujud kidam bakok sampai kepada hari ni, bahawa tambatan tamatan iman, mana simpulan iman daripada akidah hak kita belajar, kita mengaji tu mu'taqadah, benar yang kita ikat tu. Sebab itulah makna tambatan tamatan iman sebagai orang panggil dengan makna bentuk tasbih. Yang ni sifat-sifat yang kita belajar mari tu seperti mana tamat perkara yang mengkejapkan iman kita, yang mengkejapkan iman kita. Tamat kita belajar, kita mengaji tu tamat mana? Yang sabit dengan dalil-dalil akli. Yang sabit dengan dalil-dalil yang kita guna akal kita tu, yang bergantung, yang bersangkut paut dengan ketuhanan. Mana sifat-sifat Tuhan uluhiyah tu, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf sebagai wajib syarak. Yang mana wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqad. Wajib atas kita semua kena i'tiqad, kena simpul putus dalam hati kita. Dan belajar makna nasbah kepada orang yang tak pandai, dan berfikir nasbah kepada orang yang ada fikiran, dan mengajar nasbah kepada orang pandai. I'tiqad dan belajar dan berfikir dan mengajarkan dia akan tamatan iman tu. I'tiqad, belajar, fikir, mengajar tu dengan tafsil. Makna kata tugas kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Yang pertama sekali, kita wajib kena i'tiqad, kena bubuh pergi kemah dalam hati kita, pegangan kita ni sebagai segala tamatan iman. Dan juga wajib kita kena belajar. Wajib kita kena belajar, wajib kita kena mengaji segala tamatan iman. Betapa ramai manusia di hari ni kalau sebut kata ke mana tamatan iman ni tak kenal kali gapo nama, tak kenal lagi gapo nama ko tamatan iman. Tetapi ingat, bagi yang Allah Ta'ala fardu, bagi yang Allah Ta'ala pewajib atas kita sebagai orang mukallaf ni, kena belajar weh. Tamat iman tu gapo dia. Maka dia rojaklah belakangnya. Dan fikir dan mengajar nasbah kepada orang pandai, dah kena mengajar dengan tafsir, dengan hurai satu persatu. Cukup setakat tu dak serta dalil-dalilnya. Kalau kita belajar mengaji sekadar tamat iman tetapi tak serta dengan dalil, itu orang panggil mukallid.
Itu orang panggil mukallid. Yang kita maklum dah orang mukallid ialah orang yang dengar perkataan orang dengan tanpa dalil. Maka ada berapa sumur yang kata itu? Ialah ada sumur 41 perkara. Tamat yang kita kena ikat dan tamak dalam iktikad pegangnya kita semua adalah 41 perkara semua. 41 perkara itu mengandungkan dia semuanya oleh makna la ilaha illallah. La ilaha illallah ialah kalimah yang paling mulia sekali. Maka kita nak ingatlah dalam kalimah la ilaha illallah ada semua kandungnya dalam makna bagi kalimah la ilaha illallah 41 akidah, 41 tamatan, 41 ikatan yang mana wajib atas kita orang mukallaf kena belajar, kena mengajar dan kena iktikad, kena fikir serta dalil-dalilnya semua 41 perkara yang bersangkut paut dengan kalimah la ilaha illallah. Ya kalimah ni atau kalam ni ada dua. Ada kalam, ada makna. Ialah orang panggil kalam musta'mal. Ada kalam hak tak ada makna, orang panggil kalam mudmal, hak hampa. Kemudian la ilaha illallah bukan kita nak kepada lafaz dia dak. Bukan kita nak kepada arti kalimah la ilaha illallah, kerana kalimah la ilaha illallah tidak ada arti apa-apa pun. Kalimah arti dia tu tiada Tuhan malaikat Allah, tidak ada arti gapo. Yang kita naknya makna. Apa makna makna? Makna ialah pengertian. Pengertian daripada kalimah la ilaha illallah, maksud daripada kalimah la ilaha illallah, atau kita kata ma yu'na minal lafzi, bagi hak kita faham daripada kalimah tu. Bagi yang kita faham daripada lafaz la ilaha illallah tu gapo kata? Maka dia kata semua perkara-perkara yang sakut paut yang mengandungkan dia oleh makna bagi kalimah la ilaha illallah ada semua 41 perkara. 41 perkara. Iaitu apakah makna bagi la ilaha illallah? Allah Ta'ala jualah Tuhan ini, orang panggil ambil daripada pahami kitab Baqaratul Amani hak pada Mekah ni. Dia kata makna bagi la ilaha illallah ialah Allah. Allah jua Tuhan. Allah jua Tuhan. Jadi dengan makna sikit ya. Makna sikit ya. Kita kata la ilaha illallah, makna dianya, maksud dianya, pengertian ialah Allah Ta'ala jualah Tuhan. Apa makna Allah Ta'ala jua Tuhan? Dengan maknanya Allah Ta'ala wujud yang zati, Allah jualah yang kidam zati, Allah Ta'ala lah yang bakok zati, Allah Ta'ala lah yang mukhalafah, Tuhan lah juga yang qiyamuhu binafsih, Allah Ta'ala wahdaniyah, sampai kepada akidah-akidah yang kita belajar lepas mari dah. Maka itulah makna bagi la ilaha illallah. Nah dulu di awal-awal kitab ni pun kita bicara dah, kita kecek dah dulu. Jadi dia katanya iaitulah makna bagi kalimah la ilaha illallah, Allah Ta'ala jualah Tuhan sebagai kandung tu, sebagai kandung ijmal, sebagai kandung bersakut paut dengan secara umum saja. Dengan secara umum saja, bukan atas jalan tafsir tidak. Kerana bila kita kata ataupun kita sebut la ilaha illallah, Allah jua Tuhan, dalam keadaan itu juga dalam hati kita faham sifat-sifat yang kita mengaji dulu. Bukan kena silakan dalam hati kita satu-satu sifat tu, bukan kata la ilaha illallah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrat. Sifat qudrat ialah sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Hak tu dengan cara tafsir. Hak naknya dengan cara ijmal. Apabila kita sebut sahaja la ilaha illallah, dalam hati kita silakan Allah Ta'ala jualah Tuhan. Bila sebut Allah jua Tuhan, maka apakah makna Tuhan? Ialah sifat 20 yang kita belajar itulah. Dan apakah makna Tuhan dengan cara rekah lagi? Ialah sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Dan apakah rekah daripada tu lagi? Ialah Tuhan tu istighnaq dan juga iftikar. Maka bila kita silakan Allah Ta'ala jualah Tuhan, Allah Ta'ala juh Tuhan, maka reti kata semua sifat-sifat kita mengaji belum daripada ni
daripada sifat wujud kidam bakok semua sampai kepada kaunuh mutakalliman terkandung sakut paut termasuk dalam makna bagi kalimah la ilaha illallah. Lagu tu. Ni orang panggil ngaco yang kita berasa nak witimil beratnya kalimah yang musyarrafah, kalimah yang paling mulia sekali la ilaha illallah. Maka itulah juga kita kena belajar, kena mengaji apakah makna bagi Tuhan tu. Apa dia Tuhan, apakah makna dia Tuhan, maka hak tu wajib kita kena belajar satu demi satu sifat ketuhanan ni. Bila kita belajar mengaji dah sifat ketuhanan ni, maka kita akan kertilah gapo dia Tuhan. Nak situ. Ialah orang panggil untuk kita nak mengenalkan Tuhan kita yang menciptakan kita. Sebab bagi orang yang duduk cerita kata apakah faedah kita belajar, kita mengaji sifat 20, apakah faedah, apakah berhajatnya kita mengaji sifat 20, tak kena mengaji tak apa, qul huwallah tak apa dah. Ini tak kena. Tak kira pun kalau kita pangkat mana-mana saja, tak kira tuai yangok, tuai huduh, atau daripada orang sesok, orang kaya, orang jadi anak qadi, atau orang semua jenis-jenis manusia yang mukallaf wajib kena belajar, kena mengaji 20 sifat atau 13 sifat. Pasal apa dia yang suruh kita belajar? Allah Ta'ala sendiri yang suruh kita belajarnya, yang mana Allah Ta'ala firman fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Ta'ala suruh kita diri, suruh kita belajar, suruh kita mengaji, ialah tetengik kenalkan dia. Fa'lam, maka hendaklah mengetahui, kena belajar, kena mengaji, kena mendengar, sehingga mengetahui dan yakin sungguh-sungguh tidak ada Tuhan malaikat Allah. Maka nak kenal tiada Tuhan malaikat Allah, nak kenal balas mana? Ulama-ulama kita lah tolong syarah kepada kita. Cara nak mengenal ke Allah Ta'ala, Allah ialah tidak ada Tuhan malaikat Allah. Apakah makna dia? Ulama tolong buat kesimpulan kepada kita. Cara mu nak tahunya makna la ilaha illallah ialah Allah Ta'ala jualah Tuhan. Itulah bagi makna la ilaha illallah. Jadi bila kita kenal situ, maka itulah orang panggil kandungan. Kandungnya yang mana wajib atas kita iktikad bahwasanya Allah Ta'ala jua Tuhan, maka meratai, melengkapi, merakumi makna Tuhan itu segala sifat-sifat ketuhanan. Maka sifat wujud, sifat ketuhanan, sifat kidam, sifat ketuhanan, sifat baqa, sifat ketuhanan, sifat mukhalafah, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam, sampai kepada sifat kaunuhu mutakalliman, orang panggil sifat Tuhan. Maka kita belajar mengaji pihak tu, bila kita sebut kata Tuhan, kita akan reti apakah makna Tuhan. Nak lagu tu. Walaupun kita kata mengaji passion dulu dah, orang tak mengaji dah. Siapa dia kata? Ramai ke orang dah hari ni kata tak mengaji dah, sifat-sifat 20 muka karengi hak ulama, karengi hak orang. Kita nak direct mengaji Quran, mengaji hadis lalu awak canggih dia tu, orang panggil angin sombong lagu tu. Yang mana ulama-ulama kita zaman ke zaman dahulu lagi yang dia mengajar sifat-sifat 20 dan dia duk mengajar ke sifat-sifat 20 ni untuk nak tahqiq, untuk nak kejakkan akidah kita. Jangan faham dengan sepitah lalu daripada perkataan yang orang kecek. Orang katanya ngaji sifat 20 tak ada faedah. Ngaji sifat 20 tak ada kegunaan. Ngaji sifat 20 buat rugi masa. Ngaji sifat 20 buat penipala dia kata. Penipala sungguh. Ngaji sifat 20. Kerana apa penipala? Dengan sahabat kita tak biasa dengar di awal lagi. Bila kata mula-mula nak main dengar, moga-moga banyak dah. Baru-baru main dengar mengajar sifat 20. Wayak jirim, wayak arroh, sudah tak tahu apa nama. Pening. Pasal moga ni Allah Ta'ala khitab kepada kita, wajib belajar mengenal ke dia masa ketika umur kita 15 lagi. Hari tu lagi. Masa kita umur 15 hari tu lagi, Allah Ta'ala suruh kita belajar mengaji mengenal ke dia dah. Pas masa kita umur 15 hari tu, kita buat apa? Buat apa? Tak ada pun cara hal lagu ni. Pas kita mulai baru nak mengaji sifat 20 umur 51. Mungkin 15, 51. Bila mari umur 51 gak kena arak jirim tu gak. Ngaji hukum akal pula gak. Darah hak 105 jadi 200.
Oh, dia kata pening pala ngaji sifat 20. Tak pening pala lagu mana? Muka baru, baru. Apabila mengaji pula tak faham. Malah dah aku ngaji tak faham pun namu dia kata tu tahu. Bayar juga yak pula ke kawan guru dia. Buang ngaji sifat 20 payah tak kerti kawan. Guru dia pun sama-sama gong juga. Tak apa, kita tak pergi lah. Itulah membawa kepada masyarakat kita dah hari ni mudah diperdaya, mudah ditipu. Nampak orang mengaji luar sikit main ayat Quran hadis, padahal dia murid jaja ayat mutasyabihat tu. Kita ho berlaku, kita guna berlaku. Jadi tak nak beza pun di antara faraq Allah Taala dengan makna Allah Taala dengan makhluk, khaliq dengan makhluk tak ada nak beza. Sedekah kita pergi dah akidah kita kena dah Allah Taala tak serupa dengan makhluk. Tapi dengan sahabat kita tak khabar dan kita tak sungguh-sungguh dalam belajar memahami ilmu usuluddin ni, maka bila orang kata Allah Taala duduk atas langit, Allah Taala duduk atas arah, maka dia pun ratik. Walhaya pergi dah Tuhan tak serupa dengan makhluk. Tapi bila Fuq Wahabi mai raya kata Allah Taala duduk atas arah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, summa istawa 'alal 'arsy, wa tu ayat Quran. Kita kata ya, ayat Quran ni. Hak atas sejid tu duduk mengajar raya ulama-ulama gitu ya. Hak ni Quran ni. Pas Quran kata ulama kita nak ambil hak mana? Nah tu. Ya wa'du lagu tu. Ayat dia nak jaja orang kampung, ayat dia nak menego kepada orang kampung, ayat dia nak tarik orang kampung, Quran dan hadis. Sahabat ramai orang-orang di hari ni. Bila kita hak tak biasa dengar mana lagi, kita kata kalau orang hak pakar zahir ayat Quran, orang hak pakar zahir hadis Nabi, orang ni sesat. Kita kata gini. Bagi orang mengaji tak apalah. Bagi orang tak mengaji, mana dia ni mengajar lagu tu. Bagi orang hak baru-baru mengaji, rana mengajar ayat kata orang hak pakar Quran, pakar hadis ni sesat. Bukan pakar Quran, pakar hadis sesat. Pakar zahir Quran, pakar zahir hadis Nabi tu sesat. Quran nak makan, nak telai bulat-bulat mentah-mentah tak boleh. Hadis nak makan, nak telai mentah-mentah tak boleh. Dia kena ada tapih lagi. Kena ada tapih dia lagi. Maka tapih penapih dia itulah kena kepada tafsir-tafsir ulama. Ya. Maka kalau orang hak sungguh-sungguh dia mengaji sifat 20, maka dia tak ada pun tepat hak nak tepat hak salah. Tak ada. Ambil daripada sifat wujud siapa kepada sifat kalam, siapa kepada sifat kaunuhu mutakalliman, semua berdasarkan dengan Quran dan hadis belaka. Tak ada pun tepat nak hak sungguh ni. Kalau kita belajar wujud, kidam, bakok, semua sifat 20 hak mengaji ni ambil daripada Quran belaka. Semua ada dalil daripada Quran belaka. Maka itulah bila kita belajar mengaji, membawa kepada orang yang mengata-kata sifat 20 sesat. Nabi tak ajar, Quran tak ada royak. Mudah sangat je ayat nak jaja. Atau sifat-sifat 20 daripada ahli kalam Yunan. Tak? Daripada orang-orang masalah, bukan mana orang Yahudi, bukan daripada orang-orang Islam dah. Kalau cek lah, muka tak cek lagi. Kalau kita cek kitab-kitab hak Yahudi ni, ada tak Yahudi ngaji sifat 20? Ada. Masalah nak ngaji sifat 20. Kalau Yahudi kau masalah kau, orang putih nak ngaji sifat 20, Islam lama roh dia. Tak ada seorang habuk pun untuk mengajar sifat 20 for dia. Tapi nak orang kata benar nak buat lagu mana pun wi masyarakat khayah dengan Tuhan, maka cara lagu tu. Cara lagu tu. Dah. Maka ingat molek bila kita nak ulah sekali lagi sebagai nak khatir kitab kita ni, makna bagi la ilaha illallah. Dan ada dua arti bagi kalimah la ilaha illallah. Yang kedua ialah makna bagi la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya, terjemahannya atau alih bahasanya atau tukar bahasa kepada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, bunyinya la ilaha, tiada Tuhan, illallah, malaikan Allah, tu makna terjemuh. Alih pindah ke bahasa Arab kepada bahasa Melayu, la ilaha illallah, tiada Tuhan malaikan Allah, itu terjemuh. Maka hak ni tak sah.
Tak kira lagi. Itu kerana semata-mata lafaz saja, semata-mata diri kalimah saja. Yang kita naknya ialah makna. Ma yu'na minal lafzi, barang yang kita faham daripada lafaz tu. Orang panggil maksud bagi kalimah tu. Pengertian daripada kalimah tu. Makna bagi kalimah tu. Kalimah mana? Kalimah la ilaha illallah tu. Apa makna dia? Ialah Allah Ta'ala jua Tuhan. Nah itu. Allah Ta'ala jua Tuhan, Allah jah Tuhan. Itulah makna bagi la ilaha illallah. Kalau kita mengaji ke dalam kitab besar-besar tu, dia kata la ilaha illallah ada makna pun makna tadammun, ada maknanya apa? Intizam, dilalah intizam, ada maknanya dilalah mutabaqah. Itu tiga makna dia tu. Apa lagu manakah la ilaha illallah? Makna dilalah mutabaqah. Ingat tak? Al-ma'bu la ma'buda bihaqqin illallah. Itu makna mutabaqah. Kalau la ilaha illallah makna intizam. Dilalah intizam dengan maknanya la istighna an kulli ma siwahu muftakirun kullu ma adahu illallah. Tu makna intizam. Dan makna tadammun ni pada ini pilih hak tadammun. Makna bagi la ilaha illallah hak makna tadammun, hak makna beri pun semua melekat pi sing belaka dah. La ilaha illallah Allah Ta'ala jualah Tuhan, cukup. Bakal kita dengar tu mengajar pula makna bagi la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada semua yang sebenar-benar kita semua malaikat Allah. Tak salah pun. Hak tu orang panggil makna bagi la ilaha illallah hak dilalah mutabaqah. Kalau kita pergi dengar pula orang mengajar, mengajar kata la ilaha illallah, makna dia nya la mustagna an kulli ma siwahu muftakirun kullu ma adahu. Tidak ada zat yang terkaya daripada segala-gala dan tidak ada semua perkara yang berhajat kepada dia malaikat Allah. Tu orang panggil makna la ilaha illallah ialah dengan makna dilalah intizamiyah, intizam. Tu. Tapi pada dia pilih ni la ilaha illallah Allah Ta'ala jualah Tuhan. Allah Ta'ala jualah Tuhan. Tu dia. Kemudian kita ambil hak ni ya. Kita ambil dulu mula-mula sekali la ilaha illallah. Apakah makna dia? Allah Ta'ala jualah Tuhan. Allah Ta'ala jualah Tuhan. Hak nak mana? Hak naknya Allah itu saja Tuhan. Allah itu jah Tuhan. Kalau bahasa rekah mudah Allah ilah. Allah itu Tuhan. Allah itu ialah Tuhan. Bahasa rekah. Allah jua Tuhan, Allah saja Tuhan. Kemudian bila kita kata Allah Ta'ala jua Tuhan, maka kita nak retilah apa makna Tuhan. Apakah makna Tuhan? Makna Tuhan ialah sifat-sifat ketuhanan tu hak kita belajar, hak kita mengaji lepas Maidah tu. Sifat wujud, kidam, bakok, sapa kepada kaunuhu mutakalliman, orang panggil sifat Tuhan. Bila sebut kata Tuhan tu ada sifat dia, maka kena ada zat dia. Bila zat Tuhan bersifat dengan sifat ketuhanan, sifat ketuhanan, maka bila sebut kata Tuhan kena ke diri Tuhan tu. Bila Tuhan mesti kena ada sifat ketuhanan. Maka sifat ketuhanan hak kita belajar dengan cara tafsir tu 20 sifat. Maka sifat hak kita belajar mengaji itulah orang panggil sifat ketuhanan. Tak akan boleh katanya Allah, tak boleh katanya Allah, tak boleh katanya Tuhan. Malaikat kena ada sifat 20 ni. Kena ada 20 sifat ni. Hemat dah. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat 20 ni, maka terbahagi pula adanya istighna dan juga ada iftikar. Ada istighna dan juga ada iftikar. Bila kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat istighna, apa makna istighna? Terkaya Tuhan daripada segala perkara. Apa makna sifat iftikar? Yakni semua perkara berhajat ke Tuhan belaka. Itu iftikar.
Nak boleh kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat istighna, pasti Tuhan kena ada berapa sifat? Hak ngaji pahit tu. Belah. Ada. Nak boleh kata Allah Ta'ala berhajat ke nak kata semua perkara berhajat kepada Tuhan belaka, mesti Allah Ta'ala berhajat mesti Tuhan bersifat berapa sifat? Milih. Cukup 20. Sahabat katanya kita nak kata Tuhan, mesti kita kena belajar sifat ketuhanan dulu. Bagi orang yang tak belajar sifat ketuhanan, orang ni tak akan gerti pun apa dia Tuhan. Tu natijah dia tu. Orang semaya 5 waktu tak biasa tinggal, semaya 5 waktu tak biasa putus, mari masjid Jumaat 5 waktu tak biasa penuh pun tinggal. 5 waktu dia semaya. Tapi bila sebut kata semaya ni gapo? Cuba ya. Apa ke makna semaya? Semaya ni ialah gapo dah? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Semaya ni beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang mulai dengan takbiratul ihram dan sudahnya dengan salam. Itu makna semaya. Maka semaya tu juga ialah kena kepada rukun 13 tu. Rukun semaya 13 tu kena ke semaya dah. Bagi orang yang tak belajar, tak mengaji rukun semaya 13, orang ni tentu tak kenal semaya. Berkata itu. Apa makna wuduk? Wuduk ialah rukun ambil semaya hak ni tu. Itulah diri wuduknya. Diri kita basuh muka, diri kita niat, diri kita ambil tangan sampai siku, diri kita sapu kepala, diri kita basuh kaki, diri tertib tu. Orang panggil rukun wuduk. Maka rukun wuduk itulah orang panggil wuduk dah tu. Kemudian bila orang tak belajar, tak mengaji makna rukun-rukun wuduk hak bila ni saat ni, maka orang ni tentu tak kenalnya wuduk gapo nama. Tu kata ke hak mana wajib, hak mana sunat tak tahu gapo pun. Wa hakaza ala kulli hal, gitulah juga. Kalau sebut kata Tuhan, semua manusia boleh kata Tuhan belaka. Tapi berapa manusia hak boleh kenal Tuhan sungguh? Tak akan boleh kenal Tuhan kalau dia tak mengaji sifat-sifat Tuhan. Pada dia kata Tuhan hanya pada bibir mulut saja. Kita biasa dengar dalam kitab-kitab usul, dalam kitab-kitab sifat 20, ia kata permulaan yang wajib atas kita orang mukallaf kena belajar, kena mengaji sifat-sifat Tuhan, yakni mengenal ke Allah. Gitu kan? Dah. Awal-awal mana perkara yang pertama sekali bagi orang yang mukallaf kena belajar, kena mengaji, kena tahu ialah mengenal ke Allah. Maka bila kita kata permulaan ni bagi payah tak? Tak payah. Hak duk mengajar, hak duk kita dengar sifat-sifat 20 ni, hak paling mudah sekali. Hak paling mudah sekali. Muka kitab royak dah permulaan. Permulaan ni bagi hak mula-mula sekali atas orang mukallaf kena belajar, kena mengaji, ialah mengenal ke Tuhan. Maka pihak kata bagi tak payah, bagi hak mula-mula asas-asas. Asas ni basic, hak mula-mula sebagai tapak awal-awal permulaan nak mengaji hak lain tu, mengenal ke Tuhan dulu. Maka hak kita nak mengaji selama kening sifat 20 ni, orang panggil mengaji ma'rifatullah hak amah, hak mudah sekali. Hak mudah sekali. Tak ada kecek bab ma'rifatul khassah, tak ada. Bukan nak kecek bab makrifat makna zauki, pada hakikat kita kena mai rasa zauk dengan Allah Taala, kenal Tuhan dengan cara rasa. Ada tu payah. Hak ni hak paling mudah sekali, hak duk diketah kitab ni. Cara nak kenal sifat wujud Tuhan lagu ni, cara nak kenal kidam Tuhan lagu ni. Bila kita belajar mengaji faham molek 20 sifat, tentu orang ni orang hak kenal Tuhan sebagai ma'rifatul ammah, tak apa dah. Lepas hak wajib apa dah. Lepas hak wajib tak apa dah. Tu je. Dia tak payah lihat sebenar pun. Maka usahakanlah kita belajar mengaji, tujuan nak cukup 20 ni. Sahabat kita ni duk kacau sangat, duk royak sifat 20, duk tekan sangat suruh mengaji sifat 20 ni. Kita yakin, bukan zon, bukan waham, bukan syak, yakin bahawasanya jalan ni sifat-sifat 20 adalah jalan ni hak sebenar. Jalan ni hak sebenar. Pak tahu di mana kata sebenar?
tahu daripada jalur dan tarik daripada ulama-ulama kita mu'tabarin, ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang besar pun berdasarkan dengan akidah Asy'ariyah juga. Ni cukup yakin bagi kita. Cukup yakin. Kita yang berasa tak ada apa, tak adalah mana kalau ngaji sifat 20. Moga amalan orang tua dulu dak. Memanglah amalan orang tua dulu, orang tua lagu mana? Orang tua dulu. Daripada ulama-ulama kita dahulu. Daripada ulama-ulama yang bapak, tokoh-tokoh ulama yang besar-besar berpegang dengan akidah Asy'ariyah belaka. Hak tu kita rasa yakin pun. Imam Ghazali, cukup dengan Imam Ghazali tu. Imam Ghazali kalau waktu perkataan dia tak ada orang kan, tak ada orang tek Imam Ghazali. Pun akidah Asy'ariyah lagi Imam Ghazali. Cukup dah lah. Imam Nawawi, ulama mutlak terjih dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi pun mazhab Asy'ariyah sepengal kita juga. Imam Sanusi pun akidah Asy'ariyah juga. Imam Sayuti hak karya tafsir jalan lain pun akidah sepengal kita juga, ngaji sifat-sifat Tuhan lagu ni juga. Oh, cukup yakin kata hak kita adalah hak sebenar dah. Masalahnya kita tak sungguh nak ubi reti, nak ubi faham. Hak tu masalah tu. Kita kata tak apa berlaku. Ngaji dah, ngaji gitu-gitu ya. Tak boleh. Bahasa ilmu hak mula-mula sekali hak kita kena tahu, kena Tuhan. Kena Tuhan tu hak mula-mula satu sekali. Hak lama satu sekali ialah kena ke Tuhan. Bah kena Tuhan tak payah apa kali. Pasal kita bila kata la ilaha illallah, Allah jua Tuhan, tu je. Allah Ta'ala jua Tuhan, itulah makna bagi la ilaha illallah. Tetapi kandung makna dalam kalimah la ilaha illallah tu sebagai kandung ijmal. Hak tu hak kita nak tu. Tu ingat molek. Sebagai kandung hak ijmal. Makna dengan secara umum saja, bukan dengan cara tafsir. Kerana bila kita sebut la ilaha illallah, Allah Ta'ala jua Tuhan, dalam keadaan itu juga dalam hati kita faham sifat-sifat yang kita mengaji dulu. Tu ya. Kita kata Allah Ta'ala jua Tuhan, seolah-olah kita kata Allah Ta'ala jualah yang ada hakiki. La ilaha illallah, Allah Ta'ala jualah Tuhan, dengan mana Allah Ta'ala jualah yang sedia hakiki. La ilaha illallah, Allah Ta'ala jua Tuhan, dengan mana Allah Ta'ala jualah yang kekal hakiki. La ilaha illallah, Allah jua Tuhan, dengan mana Allah jualah yang tak serupa dengan segala benda yang baru. La ilaha illallah, Allah Ta'ala jualah yang tak berhajat kepada zat, tak berhajat kepada yang menjadikan dia. La ilaha illallah, Allah Ta'ala jualah yang satu, baru duduk situ satu tu. La ilaha illallah, Allah Ta'ala jualah yang sifat berkuasa. Allah Ta'ala jualah yang sifat berkehendak. Allah Ta'ala lah yang bersifat dengan hidup. Allah Ta'ala jualah yang bersifat dengan sifat dengar. Allah Ta'ala jualah yang bersifat dengan sifat pelihat. Allah Ta'ala jualah yang bersifat dengan sifat berkata. Tu. Dan Allah Ta'ala jualah yang bersifat dengan sifat pengetahuan. Tu. Kita kata patah tu ya. Kita kata la ilaha illallah, Allah Ta'ala jua Tuhan, hak tu ya kita hadirnya. Tapi bila kita hadir dengan mana Allah Ta'ala jua Tuhan, apa makna tu? Apa makna Tuhan? Ialah semua sifat-sifat yang kita mengaji dahulu, itulah makna ketuhanan. Yang masuk habis dah dah. Yang masuk habis lalu dah. Kita nak lagu tu dah. Jadi tak sahlah apa saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngati arwah malam ni lepas isya tadi ngati mamu belaka Wak lolok ya tu, pergi sungguh nak amu. Wak lolok. Semua malam ni ngati belaka Mahmud. Itu tang kita ngati la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita gam agapa? Kita sila ke dalam hati kita. Kita duk gam agapa dalam hati kita ketika mana kita kata la ilaha illallah. Gapo ming lagi?
Kambing. Kelas dia kambing. La ilaha illallah, kambing. Ular ko. Singa ko. Itu. Terjadi kerja apa tu. Bos sudah la ilaha illallah apa siap. Semua baca kita baca saat ni tu. Kita hadiahlah kepada pahala semua kita baca saat ni kepada almarhum sekian bin sekian tak siapa. Pahala tak ada ni. Kerana mula-mula lagi kita pergi jejak di rumah dia, kita ni ada pun nak pergi makan. Sedah kat bini nak belum siapa di rumah tu. Dek, tak usah tinggal makan di rumah tu. Habis ada ngatik dah. Kira dah. Tak salah, moga ada tempat kita buat makan, tapi hati kita jangan kutupu kau tu. Faham tak tu? Dia besar dah. Lepas ngorek lagi, belum ngorek lagi, lepas hasab punya dah tu, dalam kampung tu malam ada arwah tu, bengolek tanya orang mengajar, sudah mengajar, pakat pergi situ belakang dah lah. Dia pergi dapur, wayak kat bini dia lah. Kata malam ni tak ngajar dia lah, moga dia mau buat ngatik dah. Mana kata lepas hisau je pergi tu, tujuan ke apa? Nak makan. Ya baca muka tu, ya baca muka ni. Sebab itulah bila nak tahu kata orang nak makan ke tak si makan, bila orang tu syekh bawa orang tu baca panjang sikit yang ngepek. Lama ngati Allah, tak ada agah mana. Berapa kali musim wasabah nak ngati? Marah kawin ni marah. Baca anju pun marah. Baca banyak pun marah. Baca lama pun marah. Kena tu email pula doa banyak. Ada kawan minta maaf sungguh lah. Pak korek tak hidung. Pak korek tukak dagu. Baca doa banyak. Bangna tu email ngelak pula Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia kata tak apa dah tu. Nak makan dah tu. Dia pergi pusing pula ke doa orang lain. Allah lana alhamdulillah boleh makan dah. Cik tu. Kakak nak pergi makan tu. Kalau kita pergi doa rumah orang panjang, nak tanya tuan rumah mujur tak? Mujur baru buat arwah panjang, baca doa panjang, mujur baru kita ni. Kita orang yang buat ni tak mujur. Tapi kalau lah tanya siapa di rumah kita, orang mengatik di rumah kita, nak niat ke pahala siapa kepada mula orang tua kita. Kalau tu email tu lebah mari di rumah kita baca panjang, kita mujur juga. Tapi apa bila kita pergi buat muhrim, kita nak panik. Pasal banyak boleh makan. Pasal apa tak la ilaha illallah kita gambar apa ikut dia gambar. Masa baca lagi tak tahu apa nama ikut dia. Maka tain hak tak lebah kata semua bacaan kita saat ni hadiah kepada mulah ni tak siapa. Kerana pahala tak ada. Sahabat tu penting tu, penting niat tu. Kalau kita baca ikhlas kerana Allah, ngatik kita kerana Allah, doa kita kerana Allah, maka semua hak kita hadiah akan sampai kepada mayat dalam kubur. Pasal ia ada pahala. Moga kita nak hadiah apa kepada orang mati? Nak hadiah pahala ke? Semua bacaan kita hadiahlah pahala sampai kepada mulah ni. Nak hadiah pahala. Dia kalau kita buat mengatik kau baca Quran saat tak ada ikhlas bermakna tak ada pahala niat siapa gapo. Tapi mujurnya ulama-ulama kita yang buat cara tepat kita comel. Lepas daripada mengatik ada jamu makan. Ada jamu makan ni habu hak kita jamu makan ni pula boleh pahala suku pula. Walaupun hak dulu mu tak ikhlas baca ilmu saat ni tak ikhlas pun, tapi tanya hak makan nasi semua tu boleh pahala juga ke siapa kepada mula ni. Pasal Nabi kata afdalul a'mali ummati it'amut ta'am. Seafdal amalan di kalangan umatku ialah mujamu makan ni kepada orang. Mana amalan kita buat tahlil suku, amalan kita jamu kat orang suku pula. Ada kala orang ni kata tak apalah kita tak ada buat jamu baca tahlil, tak ada ngatik gapo dak. Kita royak kepada tok bagi makan nasi kedal lah. Lepas tu buat arwah. Kena juga tu. Semata-mata kita jamu kat orang makan pun satu amalan dah. Satu pahala dah, satu kebajikan dah. Maka bila kita kata la ilaha illallah Allah jua Tuhan, maka apakah makna Tuhan? Daripada semua sifat-sifat 20 kita mengaji itulah makna bagi ketuhanan. Maka kenalah yang kita katanya la ilaha illallah Allah jua Tuhan, cukup dah madarah. Tak apa dah.
bermula 20 daripada 41 perkara saat itu ialah yang wajib baginya Ta'ala pada akal seperti mana barang yang tersebut dahulunya, dan 20 daripadanya pula lawan-lawannya yang mustahil atas Allah Ta'ala. Ingat molek dah, bila sebut kata Tuhan maka ada sifat ketuhanan. Apa makna sifat ketuhanan? Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala 20, wujud kidam bakat mukhalafah qiyamuhu sapa kepada kaunuh mutakalliman 20, dan masuk dalam la ilaha illallah atau masuk dalam makna ketuhanan tu juga segala sifat-sifat 20 yang lawan hak 20 saat ni pun jadi 40. Gitu ke? Gitu tak? Ni kalau kita masuk periksa nak tahu orang periksa lepas ke tak lepas, cuba tanya akidah hak masuk dalam la ilaha illallah tu ada berapa akidah situ? Cuba pakat jawab. Ada berapa akidah dalam la ilaha illallah tu? Ada berapa? Ni soalan kita masuk dalam hang periksa ni. Nak teh setara mana kita belajar mengaji ni. Cuba. Berapa akidah, berapa simpul iman hak terkandung dalam makna la ilaha illallah? Ada berapa? 41. Kena. Gapo kata cuba bila 41? Gapo tak kena? Gapo? Ada. Ada. 41 akidah duduk dalam la ilaha illallah. Cuba bila 41 tu gapo? Tak kena, tak lepas lagi. Tak lepas lagi. 20 hak wajib, mustahil 20 hak wajib, 20 hak mustahil, harus satu. Mai faham? Ada dua je. Satu istighna, iftikar, mai faham. Tak apa, paksa tak apa. Gua kira ada kelas dulu dah pak ya. Gapo kata? Boleh jawab ni sudahlah Malaysia dah tadi. Ramai bila gitu, ramai bila lagu tu. Dari kitab pun bila lagu tu. 41 akidah hak duk dalam la ilaha illallah, 20 sifat hak wajib, 20 sifat hak mustahil, harus satu. Tak kena. Kalau contoh kita ambil hak sana, la ilaha illallah ada 41 akidah, berarti molek. Kalau kita kata hak wajib 20, hak mustahil 20. Faham? Contoh, la ilaha illallah masuk gapo? Allah wujud, ada wajib ke dah? Allah wujud masuk tu hak wajib satu. Lepas tu masuk hak mustahil pula. Allah Taala tak ada, masuk juga. Tak ada tu masuk juga. La ilaha illallah. Pas kita tikok kita tak ada tu Ada. Kata Allah Ta'ala tu Allah jua tu la ilaha illallah masuk hak wajib juga masuk hak mustahil. Allah Ta'ala sedia kita pergi dan juga kita pergi Allah Ta'ala baru. Tak kena kalau bila hak wajib 20 mustahil 20, kerana mustahil dia tak masuk dalam hak kita pergi. Mustahil tak masuk dalam kalimah la ilaha illallah. Bah nak bila lagu mana cara dia? Wajib atas Allah 20. Hak masuknya istihalatun mustahil 20. Bukan hak mustahil, hak istihalatun mustahil 20. Jadi 40. Lepas tu masuk yang harus pula satu. Jadi 41. Nabi bila lagu tu. Kalau bila nak buat ngapawi ingat mulut bila cali dah boleh masuk hak wajib 20, masuk hak mustahil 20, masuk harus satu, jadi 41. Tapi kalau bila kira sungguh hak mustahil tak masuk pun, nak masuk lagu mana hak mustahil? Okey, hak mustahil tak masuk, lemah tu buta tu bisu tu tuli tu lemah mana lalai tu tak masuk. Hak masuknya istihadatun mustahil. Lagu mana? La ilaha illallah Allah Ta'ala ada, masuk buat hak wajib satu. Dan masuk hak istihadatun mustahil ke apa? Tu bukan tak ada, masuk. La ilaha illallah masuk hak wajib ke apa? Allah Ta'ala kidam tu sedia masuk hak wajib. Masuk hak istihadatun mustahil pula ke apa nama? Tu tak baru.
Tuhan tak baru tu wajib. Tuhan tak baru tu masuk juga la ilaha illallah. Kita bila wajib la ilaha illallah Allah Ta'ala yang kekal. Lepas tu masuk pula istihalatul mustahil. Masuk juga apa nama Tuhan tak binasa. Yang masuk hak tu. Yang masuk hak istihalatul mustahil, bukan masuk hak mustahil tu dak. Masuk balik Tuhan tak ada, Tuhan tak baru, Tuhan tak binasa, Tuhan tak sama dengan makhluk, Tuhan tak berhajat, Tuhan tak beleh, Tuhan tak lemah, Tuhan tak lalai, Tuhan tak mati, Tuhan tak jahil, Tuhan tak bisu, Tuhan tak tuli, Tuhan tak buta. Masuk hak tak tu lah orang panggil masuk istihalatul mustahil tu. Tu. Habis takat dulu kita akan hubung pula minggu depan. Kali lagi 20 daripadanya perkara-perkara yang wajib baginya Ta'ala pada akal seperti barang yang telah tersebut telah terdahulu sebutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Ada soalan tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana wa ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.